pagi hari. Segala sedosa. Saksikan VT ataupun bingkisan kami sediakan berkaitan dengan program Sinar Ramadan bersama dengan Kenanga KWC. Wholesale dan NGO Iltizam. Jom saksikan. Berbakti pada komuniti, itulah niat dan tujuan Perbadanan Pengurusan Kompleks Kenanga Wholesale City KWC dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR sempena bulan Ramadan dalam program Sinar Ramadan yang diadakan baru-baru ini di lobi Kompleks Membeli Belah KWC. Program ini turut mendapat sokongan dan kerjasama penuh dari Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Iltizam Relief Society, Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Persatuan Penduduk Seri Selangor bersama Rukun Tetangga Seri Selangor. Hari ini kita ada 36 orang. So, ada 3 family keluarga asnaf dan ada 26 orang daripada itu komuniti Seri Selangor anak yatim. Lebih kurang RM5,400. That is for baju raya shopping bersama asnaf family and also the community, the anak yatim. And beside that, kita ada sumbangan kepada surau di sebelah kita. We are also contributing RM3,800 to Surau Al-Ahisya for has donation to the surau. Program ini dimeriahkan lagi dengan persembahan nyanyian oleh kumpulan nasyid era 90-an. Kumpulan Saujana. Persembahan nyanyian tersebut sesuai dengan bulan Ramadan kerana baik lirik lagu yang disampaikan mereka mempunyai nasihat di samping dapat menggamit memori buat hadirin yang ada. Ini merupakan kali kedua kita berkolaborasi dengan pihak KWC Fashion House dan kita sangat berbanggalah kerana apa yang diusahakan oleh KWC Fashion House ini selari dengan matlamat Iltizam Relief Society itu sendiri. Matlamat program ini kita tidak mahu ada pihak yang tertinggal daripada kemeriahan Ramadan dan juga kemeriahan menyambut Hari Raya. Dalam keasyikan dan kesibukan kita dalam melakukan persiapan menyambut Hari Raya, janganlah kita lupa pada mereka yang kurang berkemampuan. Di sini pihak penganjur mengambil kesempatan untuk bersama dengan 2 penerima sumbangan untuk berkongsi pengalaman hidup mereka dan menyelami kisah mereka dalam segmen Open Mic sisi perkongsian Sinar Ramadan. Bulan puasa acap kali dikaitkan dengan pengagihan bubur lambuk. Seperti kebiasaan tahun sebelumnya, pihak KWC menjalankan gotong royong bersama penduduk Seri Selangor dalam menyediakan dan mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai. Terpancar kegembiraan di wajah mereka apabila dibawa ke butik-butik di KWC untuk memilih sendiri busana baju raya untuk digayakan di pagi raya nanti. Semoga program sebegini dapat diteruskan terutama pada bulan yang mulia ini.